Chimpanzee ni banana ni. Okey, sekarang ni Ustaz dah faham dah konsep dia. Chimpanzee ni banana ni gabungan apa? Chimpanzee Dengan? banana. Betul. Badan banana, kepala chimpanzee. Saya rasa saya dengar ni daripada kes yang hari itulah, inquest kes almarhumah Zara Khairina kan, tentang bakut. Bakut. Bakut ni memang betul-betul ada. Bakut ni, dan saya pun tak faham bagaimana dalam TikTok bila 6-7 dibuat seperti ni kan. Sini kan. 6-7. 6-7. Asalnya dulu 6-7 ni memang sekadar 6-7 begitulah. Tapi bila mana budak-budak sekolah ni lama kelamaan dia jadi annoying dan membuatkan kawan-kawan dan cikgu-cikgu tak suka. Dia jadi tak serius. Kan bila budak perempuan cakap apa-apa, budak lelaki macam tu. Okey. Dan lama kelamaan dia akan berevolusi. Dan bila dia berevolusi, dia akan menjurus kepada kelucahan lah. Kebanyakan kes yang budak-budak self harm ni, yang toreh tangan, kadang-kadang bukan tangan Ustaz, kat peha pun ada juga yang toreh-toreh. Dia cerita-cerita macam ni kadang-kadang boleh kena ban juga ni kalau masuk kat dalam social media ni kan, sebab dia ada unsur self harm. Tapi tak apalah, untuk for educational purpose. Okey, baik. Kenapa mereka ni kita ambil bukan yang ikut trend, tapi yang ada unsur kesakitan mental mereka sendiri, mental illness. Kesakitan di dalam mental dan juga dalam jiwa tu sakit memang sakit, tapi dia tak nampak. Jadi Dr. Nizam sebut antara sebab mereka buat self harm ni sebab kesakitan situ dia boleh nampak dan rasa.